Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemah kopi ala Kazim. Penat-penat bekerja, letih-letih bekerja, minum secawan kopi ala Kazim ni. Alhamdulillah. Saya selalu menginginkan minuman kopi sebab saya adalah penggemar kopi. Masalahnya kadang-kadang penyakit diabetik, penyakit-penyakit yang nak minum yang mana-mana takutlah. Sebab tu saya mintakan kepada pihak MZ Holding membuatkan satu minuman yang sesuai, yang tidak memberikan kesan kepada masalah kesihatan. Dan terhasillah kopi ala Kazim. Dengan kopi ala Kazim ni memberikan kekuatan untuk saya. Dan yang paling penting, 0% gula. Sesuai sangat untuk saya. Sebab kita menggunakan peria katak, susu kambing dan tidak ada gula. Ini rahsia macam mana produk ini sangat bagus untuk menjadi minuman tambahan, minuman yang berkhasiat untuk kita. Itu di antara rahsia bagaimana saya bekerja dan bagaimana saya mengumpulkan tenaga. Dia orang hantar kepada saya tentang testimoni sahabat-sahabat kita yang telah menggunakan produk ini. Antaranya Puan Faridah. Puan Faridah berkata dia telah menggunakan kopi ini seminggu dan alhamdulillah bacaan gula dalam darahnya turun. Begitu juga perkongsian yang kita boleh dapat daripada seorang lagi, iaitu Puan Rusmita. Dia beritahu kepada kita bahawa dia baru saja minum dalam 10 pack kotak dia, dan selepas dia minum, alhamdulillah bacaan gula dia juga stabil dan turun daripada kebiasaannya. Dan ada satu lagi tuan-tuan, Cik Saifuddin. Saifuddin ni pula dia beli untuk ayah dia. Terjumpa kita punya kopi ala Kazim ni dan dia berikan untuk ayah dia. Alhamdulillah memberikan satu kesan yang baik. Ayah dia bertambah, tenaga dia bertambah kuat dan nampaknya makin segar. Jadi ini testimoni-testimoni yang menghantar respon mereka selepas mereka menggunakan kopi ala Kazim. Masalahnya macam mana anda boleh dapatkan kopi ni? Saya pun nak rasa zat. Kalau gitu, anda boleh klikkan button di bawah ataupun anda boleh klikkan juga poster yang di atas ni. Anda bila lagi? Cubalah rasa. Alhamdulillah. Kemah.